Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ni Acik nak kongsi satu lagi resepi, iaitu baby buncis goreng berudang. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan irisan cili merah, irisan bawang besar, bawang putih yang sudah dicincang halus, fish cake. Kalau tak ada fish cake, guna fish ball pun boleh ya kawan-kawan. Sedikit serbuk kunyit, beberapa ekor udang yang Acik sudah siap cuci. Dan inilah dia baby kacang buncis yang Acik sudah bersihkan dan potong kepalanya. Tidak ketinggalan minyak untuk menumis, garam dan serbuk perasa secukup rasa. Okey, jom kita mula memasak. Mula-mula Acik nak gaul serbuk kunyit dengan udang. Kita gaul sampai rata ya kawan. Setelah minyak di dalam kuali dah panas, Acik nak tumis bawang putih. Acik nak tumis bawang putih sehingga agak garing sedikit. Kemudian Acik nak masukkan udang. Okey, kita tumis lagi sehingga udang naik bau wangi. Bila udang dah naik bau wangi dan separuh masak, Acik nak masukkan baby buncis tadi dan juga bahan-bahan lain. Fish cake, irisan bawang dan irisan cili merah. Dan Acik nak tambahkan sedikit air supaya kacang baby buncis cepat empuk. Setelah beberapa minit, kacang buncis pun sudah empuk dan Acik nak masukkan garam dan serbuk perasa secukup rasa. Okey, kita gaul rata. Dan alhamdulillah, masak dah resepi Acik hari ni, iaitu baby buncis goreng dengan udang. Okey kawan-kawan, jangan lupa cuba ya. InsyaAllah sedap.